Assalamualaikum, selamat datang, selamat kembali ke The Doncast edisi khas Ramadan. Episod ke-15, bahagian ke-7. Okay. So, jangan lupa guys, penaja utama kita untuk podcast ni adalah produk di Haramain. Betul. Orang jangan lupa dapatkan produk di Haramain ni sebab sangat-sangat terhad, barang sangat laju pergi. Betul. Dan lagi satu, korang kemungkinan mendapat peluang untuk mengerjakan umrah bersama tim di Haramain. Secara percuma. InsyaAllah. Dan juga penaja bersama kita iaitu pihak Snazy Coffee dan juga Skywards Malaysia. Okay. Masih lagi bersama dengan kita punya tetamu khas kita. Ya, betul. Iaitu selamat datang Ustaz Rahim Azhari. Assalamualaikum semua. Kembali kita di dalam rancangan The Doncast. Saya nak sebut The kembali. Doncast X di Haramain. Saya nak sebut kembali ke rahmatullah ni. Oi. Hampir. Banyak lagi dosa ni. Okey. Kenapa kita bermalap-malap ni, Ustaz? Masya-Allah. Sebab kita di hujung-hujung Ramadan. Esok ni kita dah nak menjadi pemburu Lailatul Qadar. InsyaAllah. Kita malam ke berapa dah ni? Hari ke? 19. Ya, Masya-Allah. Lagi 10 hari je. Puasa lagi, Ustaz. Kami puasa lagi. Puasa lagi. Saya tak payah tanya soalan tu. Itulah Masih lagi lah. Pejam celik kita dah 19 Ramadan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sekejapnya rasa. Sekejapnya rasa. So, Ustaz pun dah bagi tahu tajuk kita hari ni adalah 10 malam terakhir ataupun malam Memburu Lailatul Qadar. Dan saya sangat yakin daripada Ustaz sendiri pun banyak cerita-cerita yang menarik nak share berkenaan dengan InsyaAllah. 10 malam terakhir ni ataupun malam Lailatul Qadar ni, Ustaz. So that's why kita punya suasana ni dia macam umpama kita ni tengah, orang kata tengah apa, Menghidupkan malam. Tengah qiyamulai lah, Ustaz. Masya-Allah. Ingat dulu balik zaman kami dulu kecil-kecil dulu kan. Lepas tarawih tu balik ke rumah, lepas tu cakap dengan mak minta izin. Tengok mak dengan abah punya mood. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? kan. Tapi alhamdulillah dapat pelepasan. Tidur Kawan-kawan masjid, dulu tak ada gadget, Ustaz. Betul. So kawan-kawan dah tunggu kat bawah. Bro, okay, lepas channel. So turun pergi, lepas tu dengan kain pelekatnya ramai-ramai kawan-kawan Bawa pergi, bantal pergi ke masjid. Dan alhamdulillah that time pun orang kata orang surau pun tak marah kan. Menjemput lagi kami datang that time kan. So dia tu kecil-kecil lah. kadang tu kecil-kecil lah. Yang dah besar-besar sekarang besar ni dah lama tak buat lah. Dah lama tak rasa. InsyaAllah. Tahun ni esok kita buat sama-sama. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita semangat. So Ustaz, apa yang boleh dimulakan dengan 10 malam terakhir, Ustaz? Apa yang patut dibuat ke? Mungkin ada yang bertanya, sejak bila Lailatul Qadar ni ada kan? Sejak bila? Sejak Nabi Muhammad SAW sendiri yang sebut. Kan Nabi ada sebut, kata, carilah kamu malam ataupun Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari, masya-Allah. Dan ada satu lagi hadis riwayat Ibn Hibban yang mana waktu 10 malam terakhir ni lah Nabi bangun menghidupkan malam sedaya yang mungkin. Dan waktu itulah Nabi mengejut semua ahli keluarga Nabi dan Nabi mengikat kain Nabi. Apa maksud mengikat kain ni? Maksudnya Nabi tak bersama dengan isteri pada 10 malam terakhir Ramadan. Sebab Nabi hidupkan malam dengan ibadah untuk Allah semata-mata. 10 akhir Ramadan. Masya-Allah. Sedikit lah di manakah asal usulnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ni maksud dia apa? Orang kata apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni kan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang buka kalkulator. Ayat kita lah. 83 tahun lah. Kalau sampai lah 83 tahun kan. So bayangkan kalau kita istighfar jatuh pada malam Lailatul Qadar, astaghfirullahalazim. Jatuh pada malam Lailatul Qadar ibarat kita istighfar selama 83 tahun lebih daripada tu. Baru istighfar. Kalau baca Quran, kita hidupkan malam, baca Sayyidul Istighfar tu yang umpama kita beristighfar 1000 kali. Kali pula dengan 83 tahun. Masya-Allah. Itu baru tu. Kalau kita buat tu dekat masjid, berganda-ganda lagi.
Kalau solat berjemaah di masjid kan digandakan 27 kali ganda. Kalikan lagi dengan 83 tahun. So bayangkanlah pahala dia. Ibarat macam kalau awak kerja hari ni kan. Awak kerja, bos kata, okey, boleh datang hari ni kerja tapi hari ni saja saya gandakan gaji awak selama 83 kali ganda. Bergebut-gebut kita, betul tak? Betul. Bergebut Panjat, bos. semua. Confirmnya. Bos berjalan pun tak apa, bos. Pijak. Betul. Betul. Itu kalau manusia. Ini Hmm. kalau Allah dah bagi. Kenapa kita nak kejar? Ya, betul. Kenapa agaknya Lailatul Qadar ni kita kena buru, kita kena cari. Allah tak bagi tahu ataupun Nabi tak bagi tahu bilakah exact hari tertentu ini adalah Lailatul Qadar. Kenapa tak bagi tahu? Saya boleh jawab. Saya bagi di Haramain Spray tu. Okay, kau dulu. Aku dulu. Kau dulu. Jangan panjang Sebab yelah, kalau contohnya Allah bagi tahu, dah tentulah hari-hari yang lain tu orang tak nak beribadat, Ustaz. Betul. Betul tak betul? Orang akan fokus kat situ je. So maknanya orang dah yelah, dah tahu dah otak manusia ni berfikir cara Betul lah tu. kan. Kita lah kan. Kita lah tu. So kita dah tahu dah, okey, maknanya lagi 5 hari nak habis puasa ni. Itulah Allah dah bagi tahu dah. Siap-siap. Itulah malam Lailatul Qadar. So yang lain dia buat yang biasa-biasa lain je. buat mungkin tak datang tarawih pun sekalipun. Betul. Sebab dah tahu dah, okey, digandakan 83 tahun. Contohnya kan. Itu saya punya pemahaman lah. Kau pula Pan. Sama lah. Lebih kurang macam tu. Sama. Sebab dia dah ada Senang buat jawapan. duit. Dah ada jawapan. So orang dah tak nak berusaha lah untuk Ya, dapatkan. betul. Siapa-siapa pun lah kan. Betul. Betul. Dia jawapan dia ada 4 lah. Itu tadi salah satu. Yang pertama ni sebenarnya Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Allah nak bagi tahu yang ada benda yang kita tak boleh nak tahu. Allah je tahu. Wa imah Nabi SAW pun tak tahu bila. Nabi kekasih Allah pun tak tahu bila. So Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Ada benda yang aku je tahu. Korang tak tahu. So kalau korang nak apa yang aku bagi ni, korang kena cari. Korang kena usaha. Itu yang pertama. Allah nak membuktikan kekuasaan Allah. Yang kedua, yang tadilah Don sebut. Sebab Allah nak bagi ruang dan peluang untuk hamba dia beribadah secara konsisten. Sebab kalau Allah bagi exact, 27 Ramadan tu adalah Lailatul Qadar. Ramadan yang lain tu orang buat sambil lewa je lah, biasa-biasa je kan. Betul. Sampai 27 Ramadan baru penuh masjid, baru ramai. Betul. So Allah bagi ruang dan peluang untuk kita semua consistently beribadah sepanjang Ramadan. Yang ketiga, Allah nak bagi hadiah gandaan pahala. Contoh kalau kita lah dah tahu 27 Ramadan sebagai contoh adalah malam Lailatul Qadar, kan kita akan fokus kat situ je kan, yang kita akan lebihkan kat situ. Walhal sebenarnya kita tahu sepanjang Ramadan tu gandaan pahala dia berganda-ganda seluruh Ramadan tu. Tapi kita nak fokus yang tu je. Kalau kita tahulah, tapi sebab Allah tak bagi tahu, so kita fokus kat semua. Ya, betul. So Allah nak bagi kita peluang tu, nak gandakan pahala kita lagi banyak dan banyak. Dan yang keempat, ini kadang-kadang kita mungkin tak terfikir. Allah nak elakkan hamba dia ni bermaksiat. Nak konsisten jangan buat maksiat sepanjang Ramadan. Sebab apa? Sebab kalau Allah dah bagi tahu 27 Ramadan, nanti orang fokus kat situ je lah. Ibadah, tak buat maksiat. So bila Allah tak bagi tahu, kita akan fokus kat ibadah sampai kita lupa nak buat maksiat. Sampai lupa benda-benda dosa. Dan bila kita konsisten selama 30 hari, insya-Allah di bulan-bulan berikutnya kita akan konsisten juga dengan benda-benda baik ni. Tak buat maksiat, fokus ibadah, datang masjid apa semua. So benda-benda macam ni. Dan paling crucial lah dalam Ramadan ni, saya sendiri selalu cakap kat diri saya sendiri, saya nak didik diri saya supaya konsisten pergi masjid. Dan habis Ramadan saya nak konsisten pergi masjid. Contoh macam sebelum ni lah kita cerita. Orang munafik pun pergi masjid zaman Nabi kan. Betul. So kita ni level apa kan? Ya. Mengaku diri Islam, mengaku diri beriman, tapi kita tak pergi masjid. Selagi kita cakap kita sayang Nabi. Sayang Nabi tak? Sayang. Gila tak sayang Nabi kan? Betul. Nabi ni kan kita nanti saya ceritakan dulu perjalanan waktu di mahsyar nanti. Waktu kita meninggal dunia, kita kan akan lalui alam barzakh. Alam barzakh ni bila kita dah dibangkitkan nanti dari selepas tiupan sangkakala kedua, kita akan dibangkitkan di mahsyar pula. So di mahsyar kita pernah sebut kita akan berada di mahsyar paling sekejap 50,000 tahun akhirat. Kita pernah cerita kan, ingat tak? So 50,000 tahun akhirat tu kita duduk saja. Berdiri saja, tak makan, tak minum, berlapar dahaga pun semua. Ada yang tenggelam dengan peluh sendiri, ada yang berjalan dengan muka pun semua. Kita cerita sebelum ni kan. Selepas 50,000 tahun akhirat tu, kita akan mula mencari ulama.
Itu peranan ulama. Ulama ni peranan dia kat dunia ada, kat mahsyar ada, dekat syurga pun ada peranan ulama ni. Sebab tu kita kena hormat ulama. Ulama ni pewaris Nabi. So kita akan cari ulama yang kita kenal, kita akan jumpa, cakap, wahai ulama, engkau orang yang soleh. Engkau tolonglah kami ni. Kami dah lama sangat menunggu nak dihisap. Merayulah pada Allah, mintalah pada Allah berkat kesolehan engkau, kebaikan engkau. Minta pada Allah untuk percepatkan timbangan amal. Apa kata ulama? Nafsi, idhabu ila ghairi. Aku pun fikir diri aku juga. Aku pun manusia biasa, aku pun ada dosa aku. So kita pergi kepada siapa lepas tu? Kita pergi ke Nabi Nuh. Lepas kita akan pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu Kita jumpa Bukan Nabi Nuh. Adam. Kita jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu. Kita jumpa Nabi Nuh. Kita akan tanya Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kami nak minta pertolongan kamu untuk merayulah kepada Allah, supaya kami ni nanti dipercepatkan timbangan amal. Nabi Nuh pun cakap benda sama. Pergilah kamu kepada Nabi yang seterusnya. So, kita pergi jumpa. Dipendekkan ceritalah. Nabi Nuh ceritalah dia punya dosa waktu tu. Aku ni berdakwah 900 tahun. Tapi yang ikut dakwah aku berapa orang je. So aku pun akan disoal. Aku pun takut nak ceritanya lah. Nabi Nuh pun takut. So Nabi Adam. Tak saya Nabi Adam dulu baru Nabi Nuh, macam tu lah kot lebih kurang. So Nabi Adam pun cerita benda sama. So last kali Nabi Adam pun cakap izhabu ila ghairi. Kita pergi kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim pun cakap benda sama. Kita pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun cakap benda sama. Lepas tu kita pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa dalam hadis tu dia tak menceritakan Nabi Isa sebut dosa dia. Nabi Isa tak sebut dosa dia. Cuma Nabi Isa sebut izhabu ila Muhammad. Pergilah kamu cari dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni umat-umat Nabi je yang kita ni yang akan diberikan ruang tu waktu di mahsyar. Kita akan lalui ni bersama ni insya-Allah. Kita akan cari Nabi Muhammad. Waktulah kita jumpa Nabi Muhammad, dan waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sayang kat kita. Yang kita cerita sebelum ni, Nabi tak pernah jumpa kita kan. Betul. Tapi Nabi setiap malam Nabi sujud lama-lama dekat Allah. Nabi minta ampun untuk kita. Nabi minta ampun untuk kita. Pernah tak kita terfikir orang yang tak pernah jumpa kita, tapi dia kenal kita, dia tahu kita ni lemah, dia tahu kita banyak dosa, dia sujud lama minta ampun dekat Allah. Waktu tu kita jumpa Nabi for the first time ever. Kita nampak Nabi. Bayangkan waktu tu kita nampak Nabi, kita merayu, ya Rasulullah, engkau gunakanlah syafaat engkau, kelebihan engkau sebagai kekasih Allah. Sujudlah. Mintalah pada Allah, percepatkanlah timbangan amal kami. Waktu itulah Nabi gunakan sujud Nabi yang Nabi simpan lama. Yang setiap para rasul ni diberikan oleh Allah kelebihan ini. Sujud minta apa-apa mesti Allah makbulkan. Nabi simpan yang itu untuk kita. Dekat mahsyar Nabi sujud. Lama Nabi sujud. Sampailah Allah kata, wahai kekasihku, angkatkan wajahmu. Mintalah apa yang kamu ingin minta. Waktu itulah Rasulullah sebut, wahai Tuhanku, ummati. Waktu tu Nabi sebut ummati tu, umat aku. Tu Allah kata, minta apa kau nak. Masukkan mereka semua dalam syurga. Masya Allah. Tu Allah kata, masukkan semua. Dalam hadis tu disebut, tak silap saya 70,000 orang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap bersama dengan Nabi. Tapi kalau 70,000 orang sahaja, sahabat saja berapa ratus ribu. Sahabat saja dah ramai. So ada peluang tak kita? Tak ada lah. Tapi dalam riwayat yang lain ada kata setiap 70,000 tu digandakan lagi 70,000. Maksudnya setiap seorang daripada 70,000 tu digandakan lagi 70,000. So insya-Allah sampailah kat kita. Adalah peluang. InsyaAllah. Dia masuk syurga tanpa hisap tu. Tanpa lalu timbangan mizan, tanpa lalu titian sirat. Ini orang-orang soleh, orang-orang VIP ni. So kita malam Lailatul Qadar ni lah peluang kita. Untuk kita minta syafaat Nabi, ya Allah, nanti aku nak dapat syafaat Nabi. Waktu ni lah kita sungguh-sungguh. Kan Nabi pun ada sebut 10 malam terakhir tu Nabi buat apa? Nabi usaha bangun malam. 10 malam terakhir ni dah Nabi doa untuk kita. Nabi sujud lama-lama. Tapi kita cakap kita sayang Nabi, kita tak buat benda tu. Dan Nabi sayang kat kita ni. Dan kan Nabi masuk syurga dulu kan. Syurga Firdaus. Kita kan kena timbang amal. Kita dekat timbangan mizan. Kita kena lalu titian sirat apa semua. Waktu dekat titian sirat tu kan kita ikutkan, kita boleh bau syurga tu berapa ribu tahun sebelum sampai syurga kita dah boleh bau. Tapi ada orang yang tak boleh bau langsung pun.
Antaranya dalam riwayat ada yang ceritakan orang yang tak boleh bau ni, contohnya perempuan yang berpakaian seperti menutup aurat tetapi hakikatnya telanjang. Yang pakai ketat-ketat lah senang cerita. Perempuan-perempuan macam ni tak boleh bau syurga. Orang Islam. Ada orang yang berjalan di titian sirat, dia berjalan jatuh. Lepas tu dia terkapai-kapai. Ada orang berjalan, tubuh badan dia bercahaya. Dia nampak titian sirat tu jelas, dia boleh berlari sepantas kilat. Ada yang berlari selaju kuda, ada yang berlari macam manusia biasa, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang pakai tangan. Ada yang merasakan titian sirat tu sangat sempit, ibarat satu helai rambut dibelah 7. Sempit sangat-sangat, bayangkan. Dia ikut tahap keimanan kita. Nah, ada orang yang dia punya tumit dia punya ibu jari dia berkelip-kelip, keluar cahaya, kejap padam, kejap ada. Ni orang-orang yang iman macam kita lah. Yang kejap ada kan, kejap tak ada ni, kejap naik, kejap turun. Macam kita. Tapi Nabi SAW dah masuk syurga. Nabi tak pandang syurga. Nabi pandang titian sirat. Orang-orang dalam syurga Tengok umat dia. nak tengok umat dia. Orang-orang dalam syurga tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tak nak pandang syurga? Tak cantik ke syurga ni? Tak seronok ke bersama dengan kami dalam syurga?" Ya Rasulullah kata, "Sesungguhnya syurga inilah tempat terindah. Tetapi aku masih lagi menginginkan semua umat aku masuk ke dalam syurga bersama dengan aku. Aku ingin melihat siapa lagi yang berada di dalam titian sirat. Pada titian sirat aku nak memberi syafaat aku." Sampai macam tu sayang Nabi kat kita. Tapi kita bila sampai 10 malam terakhir, apa yang kita buat? Cuba kita tanya diri kita. Banyak mana amal kita yang kita ambil peluang Ramadan ni? Saya sendirilah ni. Ini saya cakap ni sentap diri sendiri ni sebenarnya. Dah berapa kali saya dah hidup 30 tahun lebih ni. Berapa banyak kali 10 malam terakhir Ramadan Allah bagi. Berapa banyak kali tu saya make full use of the orang kata precious moment yang Allah bagi ni. 10 malam terakhir ni. Untuk kita doa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, nak rasa dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Jarang. Saya mengaku jarang. Kalau buat pun, buat kadang sebab saya jemputan imam Qiyamul Lail 10 malam terakhir. Ya kebetulan lah, alhamdulillah lah kan Allah bagi ruang tu. Tapi kalau tak ada jemputan tu, saya buat tak straight 10 malam tu Qiyamul Lail? Tak kot. Saya mungkin cari malam-malam ganjil je. Saya ambil yang saya rasa saya nak buat je. Itu kita lah manusia kan. Sebab tu ni kita perkongsian ni, esok ni dah nak masuk 10 malam terakhir sama-sama, insyaAllah kita cubalah. Kita cuba pujuk diri kita, sudah-sudahlah tu kan. Sampai bila kan kita dah tua, ni dah akhir zaman. Boleh jadi esok lusa ni kita mati, anak bini kita lagi apa semua. Sudah-sudahlah, cukup-cukup lah kan. Kita bawa lah anak isteri kita 10 malam terakhir ni insyaAllah cuba lebih dekat untuk beribadah, untuk dekat dengan Allah. Paling penting kita minta pengampunan untuk seluruh ni. Ustaz Wadi Anwar ajar saya ni. Waktu tu kami program sama-sama waktu Islamic Cruise tahun lepas. Ustaz Wadi Anwar ajar, kata nak berdoa waktu malam-malam mustajab doa. Lagi-lagi 10 malam terakhir ni, doalah minta pengampunan, minta kebaikan untuk seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kenapa? Sebab doa kita untuk setiap individu Muslim tu, dia akan berbalik kepada kita. Bahkan berapa trilion zilion manusia, orang Islam yang soleh-soleh yang dah meninggal dunia sejak zaman Nabi apa semua kan. Sampailah zaman kita. Kita doakan untuk semua. So setiap doa kita tu berbalik kepada kita. Untuk setiap orang tu. Oh masya-Allah, besar pahala dia. Okay, kita usahalah insya-Allah. Agak menyentuh kita punya orang kata perasaan lah. Sebab siapa suruh tanya soalan tu? Sebab lagi satu, kita tahu kita siapa. Betul, kita tahu betul. kita siapa dan kita berusaha nak jadi yang terbaik untuk agama kita sendiri. Tapi kita sendiri pun seorang yang lemah, seorang pendosa. Dan saya ada terbaca satu kisah berkenaan dengan puasa malam Lailatul Qadar di zaman Nabi SAW, di mana 10 malam terakhir tu bila dah nak habis pada bulan Ramadan nak hampir ke Syawal, Nabi Muhammad SAW dia akan menangis. Menangis sebab sedihnya Ramadan tu nak berakhir. Betul. Dan dia benda ni para sahabat semua ambil manfaat dan ambil usaha untuk buat yang terbaik. Tapi kalau kita ikut pada zaman kita sekarang ni, dia agak mustahil. Bukan mustahil tu bagi diri saya lah. Sebab kita tahu bila
10 malam 10 Ramadan terakhir tu adalah malam-malam yang kata malam-malam yang sibuk untuk kita buat persiapan raya. Betul. Dan kadang-kadang kita walaupun kita as a ketua keluarga kita tak mampu nak kawal semua benda ikut kemahuan kita. Betul. Dan kadang-kadang kita terpaksa jangan begini pergi sana pergi sini. Mhm. So mungkin Ustaz boleh share sedikit tips macam mana cara nak kita nak influence isteri ataupun anak-anak kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia manusia ni dia tak akan mampu berubah melainkan daripada diri dia sendiri. Betul tak? Tapi apa tugas kita, apa peranan ataupun ruang lah yang kita ada untuk bawa isteri, anak kita, adik-beradik kita semuanya untuk at least buat benda baik yang kita buat. Ya, kita pun ada dosa kita pun ada kelemahan kita kan. So macam mana kita nak bagi dia orang ikut kita tanpa menampakkan kelemahan kita? Sebab kadang-kadang bila kita buat baik, kadang orang yang dah rapat dengan kita, isteri kita contoh, adik-beradik kita, alah kau, macam aku tak kenal kau, macam tu lah kan. Itu susah benda tu, cabaran lah. Tapi apa yang kita kena buat adalah konsisten lah. Konsisten tunjukkan contoh yang baik. Kita tak mampu nak ajak. Apa yang kita mampu buat, kita buat contoh yang baik. Kita dakwah kita tu melalui perbuatan. Kita bangun malam. Biarlah dia nak perli ke apa, kita bangun malam, kita solat malam, bagi dia nampak kan. Mungkin 2-3 hari tu dia macam, kenapa suami aku ni kan, dah nak mati ke? Macam dah tak lama. Macam tak lama kan. Abang dah buat wasiat. Tak pasal. Kita tunjuk contoh baik. Kita cakap lah, taklah, tergerak hati lah tiba nak bangun malam ni. Rasa macam dah lama sangat tak buat macam ni. Allah bagi jaga ni, buatlah sikit kan. Kita buat je. So percaya lama-lama dia akan, bila kita bangun dia nampak kita macam, suami aku bangun dulu ni. Waktu jadi kan dia nak bangun, nak sediakan sahur lah apa semua kan. Mesti dia akan perasan kita. Atau kalau kita pergi surau ke, macam dia tengok kita tak ada, tak pun kita bagi tahu dia macam, pergi surau kejap pukul 3-4 pagi kita pergi surau kejap kan. Nak pergi tikah kejap 1 jam dapat 1 jam okey lah dekat surau. So dalam pukul 5 tu, 5.30 kita balik. Dia tengah buat sahur. Tengok kita balik surau. Agak-agak kalau kita konsisten buat macam tu, dia tak tergerak ke dalam hati dia. Suami aku dah macam ni kan, dah ke arah macam ni, aku bila lagi? Ya, contohlah. Ataupun isteri, mungkin macam isteri tu jenis yang macam ni, kisah benar kawan saya. Isteri dia tak tutup aurat lah senang cerita. Dia kahwin, isteri dia tak pakai tudung. Dia pun orang yang biasa-biasa, bukan background agama sangat. Dia dapat hidayah. Dapat hidayah macam ni lah. Dia keluar tabligh lah sebenarnya. Start daripada keluar tabligh tu dia konsisten. Dia terus berubah 180 darjah. Kehidupan dia banyak kat masjid. So bila dia banyak pergi masjid, isteri dia slowly jadi macam dia. Sampai sekarang isteri dia dah bernikah, bertudung labu. Kami tanyalah dia, macam mana kau tegur isteri kau? Isteri kau, kita pun kenal lah isteri dia, liarnya apa semua kan. Kata, aku tak cakap sangat pun. Sebab aku buat dia ikut lah. Takkan aku pakai kopiah janggut panjang, aku pakai jubah keluar dia nak free hair. Mesti dia rasa malu kan. So lama-lama dia ikut lah. So lama-lama mula-mula tu dia tak susah lah nak ikut kan. Tapi kita waktu tu kita selit lah dengan dakwah kita. Kita puji dia, raikan dia. Jangan sekali bila dia tak buat kita marah ke apa. No, kita kena slow-slow. Kena ada step by step. Dia manusia ni tak boleh ubah secara drastik. Macam kita lah kan, tiba-tiba orang minta kita berubah tiba-tiba kan. Mana boleh. Even nasi pun tiba-tiba lah, kau jangan 10 hari cuba jangan makan nasi. Mana boleh. Marah orang tu yang cakap tu. Oi, mengamuk kita kan. Kau siapa nak ukur-ukur aku macam ni? Itulah manusia. So kalau kita dengan secara konsisten kita buat macam tu, ni kita pujuk dia, kita puji dia bila dia ada usaha sikit, mestilah dia akan ikut kita. Tapi kita lah kena kuat. Sebab kita pun kadang tak kuat ni, saya sendirilah. Kadang kita dah cuba kan, sikit-sikit sampai satu masa kita drop. Kita pun tak konsisten. Bila kita tak konsisten, dia pun out lah. Dia tengok suami aku pun dah stop lagi masjid. Dia pun kembalilah kepada yang asal. So kita yang kena konsisten benda tu. So, kalau kita konsisten, insyaAllah lah isteri anak kita tu, kita doa lah banyak-banyak. Amin. Lagi-lagi 10 malam terakhir ni kan, minta, ya Allah kau buka pintu hati aku, bagilah hidayah, taufik untuk aku berubah jadi lebih baik. Dan aku jadi asbab isteri aku, anak aku, ahli keluarga aku seluruhnya pun turut bersama berubah jadi lebih baik. InsyaAllah. Amin. Amin. Tapi itulah Ustaz, so macam yelah, bila nak berubah ni, nak tak nak yang kena kuat sebenarnya adalah confirm lah si suami. Betul. Tapi itulah kadang-kadang kita ni, si suami ni pula
kita ni berlawan dengan ego diri tau. Kadang itu kadang-kadang pun saya ada rasa juga. Kadang kita macam yalah, kita tahu kita ni suami. Kan kita nak, dan kita pun nak isteri kita pun jadi orang yang baik. Kan? Tapi kadang-kadang kita pun tak berubah cerita dia kan. Mungkin dan kita pun, bagi saya kalau dalam keadaan macam itu, susahlah kot nak dapat. So apa-apa pun yang kena memulakan langkah untuk perubahan ni sebenarnya kita adalah suami. Lah, kan? Kalau suaminya tak turunkan ego untuk berubah, memang keluarga anaknya pun memang sampai bila-bila lah pun tak berubah. Ego satu lagi kita punya baran ni, temper kita. Betul. Kadang kita dah berubah dah cantik dah. Tiba orang perli kan, orang kutuk kita kan, orang ungkit pula kita yang dulu. Oish, kita baran lah. So benda tu memang kena sabar. Sebab tu Nabi ajar waktu nak berubah kena banyak doa, baca doa yang ada dalam surah Ibrahim tak silap saya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kau tetapkanlah aku dalam jalan kesabaran, kurniakanlah aku kesabaran yang tinggi. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, dan matikan aku dalam keadaan Islam. Kenapa ujung tu wa tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan Islam? Sebab Allah nak kita biar konsisten sabar, dan biarlah pengakhiran kita tu dalam keadaan kita tengah bersabar. Dengan ujian dunia ni apa semua, orang tohmah kita, orang fitnah kita, orang kutuk kita, orang ungkit kita yang lama. Sabar, confirm mati dalam keadaan husnul khatimah. Mesti kita mati dalam keadaan Islam yang baik, insya-Allah. So, baca doa tu, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Lepas tu satu lagi doa yang Nabi ajarkan untuk kekal konsisten dengan kebaikan yang kita buat. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau rezekikanlah kami untuk duduk dalam jalan istiqamah, konsisten dengan kebaikan yang aku buat. Apa-apa kebaikan lah, contoh kita pergi masjid kan, slow-slow belajar pergi masjid. Mungkin hari pertama kita pergi zuhur dulu kan, baca Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Dalam hati, ya Allah, aku nak konsisten pergi masjid, aku nak istiqamah pergi masjid. Lepas tu mungkin lepas tu 2-3 minggu kita zuhur asar pula. Lepas zuhur asar dapat pula zuhur asar maghrib. Ni yang senang-senang dulu lah kan. Lepas tu zuhur asar maghrib isyak. Subuh tu susah nak dapat kan. So kita doa Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah, minta. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh dengan niat yang betul, Allah akan bagi. Peluang menangi pakej umrah percuma hanya dengan membeli di Haramain Kasturi Spray ataupun di Haramain Spray Wangian Raudhah. Dua-dua ni dari Bumi Madinah Al-Munawwarah. Stok sangat terhad. Siapa beli sekarang, free postage, free gift dan peluang menangi cabutan bertuah umrah percuma hanya di Haramain. Dan satu lagi, ini. Tadi kita baca doa sabar, doa istiqamah. Ni bersihkan ni. Sebab kadang-kadang bila kita buat baik ni, kita rasa diri kita baik. Ya. Ustaz. Dia tak boleh lari daripada benda. Saya pun lah. Bukan kita lah, semua manusia. Lagi-lagi akhir zaman ni cakap lah ustaz macam mana pun. Dia perasaan tu, riak tu. Itu masalah hati ni. Susah sebenarnya untuk kita lawan. Susah. Sangat susah. Sebab tu ulama pesan, kena banyak istighfar. Istighfar. Cucikan hati ni. Sampai ulama kata, istighfarlah sampai kamu rasa kamu betul-betul yakin istighfar kamu tu diterima. Sebab kita takut, kita istighfar, kita rasa riak dengan istighfar tu pula. Kita istighfar banyak. Kita istighfar nak buang riak. Ini permainan tapi hati kita bahaya istighfar ni. Aku rasa diri aku baik pula sebab istighfar. So kita kena istighfar tu dilapik dengan istighfar lain. Istighfar. Terus sampai kita rasa betul-betul yakin Allah terima istighfar kita. Susah. Tu saya kata, siapa yang berjaya lagi-lagi 10 malam terakhir ni kan, konsisten, teruskan pula dengan bulan-bulan yang akan datang. First class. Adakah akan, yelah kadang-kadang ada orang pula Ustaz, dia fokus buat benda ni, dia mengharapkan keajaiban selepas tu. Pun ada juga sebenarnya. Kan? Ada orang macam, dia ibarat macam orang yang pergi umrah tengok Kaabah depan mata kan, dia cakap doa depan Kaabah ni kan doa makbul kan. Pada depan Kaabah, ya Allah aku nak jadi jutawan, terus minta macam tu. So dia mengharapkan keajaiban, balik terus jadi jutawan. Pada balik masih main Mobile Legends ni, sama perangai kan. Macam mana Allah nak bagi kan. Sama jugalah dalam dalam
Lailatul Qadar ni pun dalam kita memburu Lailatul Qadar, kalau sampailah kita ditakdirkan doa kita tu jatuh pada malam Lailatul Qadar, kita minta keajaiban berlaku. Kalau kita tak dapat, patut nanti kan kita memberontak, kita salahkan. Ya Allah, 10 malam terakhir tu konsisten je aku rasa. Setiap malam aku doa, setiap malam aku baca Quran, kau tak bagi pun. Kat situ kita kena faham yang Allah makbulkan doa kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ada 4 cara Allah makbulkan doa kita. Pertama, Allah makbulkan terus immediately apa yang kita minta. Contohlah kan, macam Don doa, ya Allah, aku nak berpoligami. Amin, dia dah amin kan. Sayang. Ini tak plan Contoh sayang Kita minta, ya Allah, aku teringin nak berpoligami, ya Allah. Bagi aku kemampuan. Allah betul. So cara pertama Allah boleh makbulkan, Allah makbulkan immediately. Doa malam ni, mungkin malam ni nak masuk 10 malam terakhir ni makbul kan. Esok lusa ni jadi. Boleh jadi. Cara Allah. Kita nak bagi contoh lah. Contoh. Dia dah bayangkan. Macam seronok je. Malam ni dia fikir hari 10. Okay, Syawal nanti ada jamuan. Walimah. Dia dah macam nak jemput berapa orang nanti. Okay, seorang ni. Contoh. Tapi apa yang Allah nak bagi tak mustahil lah. Ya, Allah kau tambah pula. Aku nak sambung. So 4 cara tadi. Pertama tu Allah makbulkan immediately apa yang kita nak. Cara yang kedua, Don minta, ya Allah, aku nak tambah lagi satu kan. Allah tak makbulkan immediately. Allah bagi lambat sikit. Mungkin Ramadan tahun depan kan. Sabarlah sikit. Jangan gelojoh kan. Okay. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, Allah tak bagi pun sebenarnya kat dunia ni. Allah tak bagi apa yang kita minta tu lah. Allah tak bagi pun berpoligami, tak bagi tambah lagi tu. Tapi Allah bagi benda yang lagi baik. Allah bagi 2 pula. Betul lah tu. Dua serentak pula tu kan. Tu 2 tu pula yang ada +1 +2 janda. Dah lah contoh. Tapi betul lah contoh tu. Ataupun contoh lain, Allah tak bagi dia berpoligami. Tapi Allah bagi isteri dia jadi lebih baik. Bidadari dunia dan syurga, anak-anak sihat, anak-anak jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang sampai kita lupakan dah benda yang kita minta tu. Betul. Itu yang ketiga cara Allah. Yang keempat cara Allah ni, Nabi cerita kat sahabat ni benda ni. Yang keempat, Nabi cerita, Nabi sebut, Allah tak makbulkan langsung doa kita tu kat dunia ni. Langsung kita tak dapat. Tapi Allah simpan doa kita tu nak gantikan dengan syurga. Masya Allah. Nak sahabat dengar ni, sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kalaulah kami tahu macam ni, nescaya kami akan doa supaya Allah jangan makbulkan semua doa kami kat dunia. Simpanlah semua. Kami akan terus berdoa, minta dunia, minta dunia. Tapi simpanlah sebab kami nak syurga. Sahabat punya level macam ni. Kita ni malam Lailatul Qadar ni doa sikit, minta macam-macam, tak dapat, kita dah kan salahkan itu, salahkan. So kalau kita faham 4 metodologi ni, cara Allah makbulkan doa, mesti kita akan yakin lah. Kita dah tak risau dah doa kita tak dimakbulkan. Kita cakap, mesti Allah ada ni, Allah nak bagi nanti. Doa je, minta je apa-apa kat dunia ni dalam keadaan yang baik, InsyaAllah. Okay, Ustaz, bab berdoa ni Ustaz. Saya nak kaitkan dengan bab solat sikit lah kan. Kadang-kadang ada orang lepas solat Ustaz, dia tak berdoa. Adakah yelah, saya tahu benda tu tak salah. Tapi yelah, sebab Allah Maha baik kan, dan Allah pun memang suka, Allah lagi suka orang yang berdoa. Betul tak betul? Kan? Dan selalunya yelah macam contoh lepas solat ni, adakah kita ni diharuskan ke, hukum dia wajib ke lepas solat berdoa ke apa? Cuba sedikit Ustaz, sebab relatekan dengan doa tadi tu. Solat itu adalah doa. Kuat dia zikir bersin. Terima kasih Zik. Puasa. Faham puasa. Dia punya bersin tu macam nak cabut jantung. Okay. So, solat itu sendiri adalah doa. Okay. Bacaan dalam solat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita faham kan maksud
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang engkau redha. Aku nak buat keputusan ni adalah keputusan yang engkau redha. Aku nak kahwin lagi satu ni, keputusan yang engkau redha. Contohlah, aku nak tukar kerja ni, aku nak berhenti kerja, aku nak ubah pergi kerja ni, keputusan yang engkau redha. Aku nak berpindah rumah, keputusan yang engkau redha. Semua ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita faham maksud tu, itu doa tu. Segala apa yang kita nak buat, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan doa, bukan jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang Yahudi, bukan jalan orang-orang yang kafir. Kita minta. Kan doa kan? Dalam Al-Fatihah berapa kali kita ulang? 17 kali setiap hari. Al-Fatihah tu 17 rakaat kan, all together. Betul kan 17 rakaat kan? Kan ada yang 13 kerja, ada yang 17 lah kan. Kan lebih, kita terawih 23 tadi kan. Betul lah 23 kan. Betul tu nak kena tanya 2 kali tu. Tanya 2-3 kali. Tadi sampai Sekali je, Ustaz. sampai studio macam awal je tadi. Takut yang mendengar tu. Dia pula terfikir. Jadi itulah, kalau kita nak faham konsep solat tu sendiri adalah doa. Dan selepas solat, dia tak ada hukum sampai hukum wajib ke apa. Tapi yang sebaiknya, afdalnya, kan lepas kita berhadapan dengan Allah ni, dan Allah tengok kita solat. Lepas kita solat duduk tahiyat akhir tu, duduklah kejap. Sunnahnya kita istighfar, astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas tu bacalah Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Kalau lepas subuh, lepas maghrib baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar tu. Lepas tu bacalah ayat kursi. Kemudian doalah. Mintalah kat Allah, kita ni apa? Kan kita cerita sebelum ni, macam mana kita ni butiran pasir tu, satu butiran pasir tu adalah satu planet. Kita punya Bima Sakti, satu bintang. So yang lain-lain tu semua ada banyak, berapa zillion, trilion lagi, ada banyak lagi bintang. Allah cipta semua tu. Tu semua dekat dalam langit pertama sahaja. Kalau betul 7 lapisan langit, lepas tu macam mana besarnya kursi, besarnya arash. Allah cipta semua tu sekelip mata je. Kita ni, kita nak minta ke dengan yang empunya segala-galanya tu? Minta lah. Dia boleh bagi kita semua benda apa yang kita nak. Lepas solat, lepas kita dah cuci diri kita apa semua dalam solat tu, minta. InsyaAllah makbul. Jangan sombong dengan Allah. Kadang kita lepas solat, terus kejar dunia. Padahal yang bagi dunia tu Allah. Yang bagi syariat solat tu Allah. Yang bagi kita ni, tubuh badan kita ni pun Allah. Tapi kita sibuk dengan dunia. Spend lah sikit kan. Kadang saya paksa diri saya benda tu. Tanya Zik lah kadang kalau kat office kami solat ke apa semua. Saya akan busy macam mana pun, lepas solat, istighfar tu, baca doa. Doa ringkas pun tak apalah. Kadang saya suruh orang gila-gila baca doa masing-masing. Biar masing-masing berdoa tu, masing-masing aminkan. Seronok benda tu. Dan kalau kita dalam organisasi, dalam family kan, kita kadang saya doa, saya lepas habis solat, lepas wirid tu, saya minta isteri saya baca doa. Baca doa pendek tak apa, tapi kita aminkan. Seronok benda tu. Bonding tu makin kuat tu. Dan kadang-kadang kalau nakal sikit, doa lah dalam bahasa Melayu. Minta dia dalam bahasa Melayu. Minta apa dia nak kan. Minta bukan-bukan kadang, ya Allah bagilah suami aku ni kurus sikit. Bagilah dia jangan berdengkut tidur kan. Dia sebut kelemahan kita pun kita sedar je. Aku macam tu ke selama ni kan. Ya benda tu seronok lah kan. Yelah. Kita jadi sense of humor kat situ. Janganlah sombong dengan Allah. Lepas solat, doa. Ada ke doa khusus pada malam Lailatul Qadar, Ustaz? Lailatul Qadar ni yang sunnah ke kan, ataupun yang diajarkan ke? Doa khusus ni tak ada. Dia tak adalah doa spesifik yang Nabi doa apa semua tu, tak ada. Tapi Nabi banyak minta ampun. Nabi banyak minta ampun. So mintalah ampun Allah. Kan tadi kita sebutkan Ustaz Wadi Anwar ajar minta ampun untuk seluruh umat Islam. So kita baca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta pengampunan untuk seluruh umat Islam, seluruh mukminin mukminat, seluruh Islam di seluruh dunia, dari yang dah meninggal dunia sampailah hari kiamat nanti. Kita minta pengampunan supaya kita doakan satu tu, pengampunan untuk kita tu berterusan sampai bila-bila. Dan ada kunci doa yang saya nak ajar. Kunci doa ni para ulama yang ajar lah. Kunci doa setiap hari sepanjang Ramadan kalau boleh. Lagi-lagilah 10 akhir Ramadan ni kan. Kunci doa dia yang pertama, ya Allah,
Engkau makbulkanlah semua doa aku yang aku minta di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja sehinggalah akhir hayat aku. Okey. Faham tak? Faham. Kita lock doa tu. Makna kata kalau Allah makbulkan doa tu, ya Allah, seluruh doa kita mesti Allah makbulkan. Walaupun lintasan hati yang biasa-biasa je, semua doa yang baik-baik Allah makbulkan sampai hujung hayat kita. Yang pertama. Yang kedua lebih kurang sama tapi diubah sikit. Ya Allah, engkau terimalah taubat aku yang aku minta di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja sehinggalah akhir hayat aku. Makna kata lepas pada Ramadan kalau jatuh pada malam Lailatul Qadar kita doa tu Allah makbul. Sampai bila-bila sampai akhir hayat kita istighfar, astagfirullah. Allah ampunkan. Sebab kadang-kadang tak semua taubat diterima. Tak semua istighfar diterima. Dan tadi kita sebut kan, istighfar kita sebab riak apa semua. Kita minta ampun tapi tak sungguh-sungguh, Allah tak terima. So kita minta tu supaya walaupun sekecil-kecil taubat dengan astagfirullahalazim, itu pun Allah dah ampunkan dosa kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, ini paling power sekali ya. Paling doa ni kalau Allah makbulkan, mustahil lah tak dapat syurga. Apa doa ni? Mestilah tak tahu. Doa dia, ya Allah, engkau palitkanlah semua doa orang-orang yang soleh yang berdoa pada malam Lailatul Qadar sejak zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Palitkan semua doa mereka kepada aku. Bayangkan. Sejak zaman Nabi Adam, mungkin waktu tu dah ada dah Lailatul Qadar sebenarnya, tapi diberitahu waktu zaman Rasulullah. So sejak zaman Nabi Adam, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, tabi'in, ulama, para sahabat berdoa yang jatuh pada malam Lailatul Qadar sampai dah hari kiamat nanti doa orang-orang soleh semua ni kan. Kita minta palitkan kat kita. Tu super legend. Dia macam funnel kat kita. Faham tak? Pahala dia, doa dia. Cakap kalau Allah makbulkan doa tu dan sungguh-sungguh kita doa berair mata. Betul meremang. Ustaz. Mustahil lah. Tak pernah terfikir nak berdoa cara begitu. Ni ulama ajar kunci doa. Sebab kadang orang baca kunci doa ni depan Kaabah. Tapi saya suka share benda ni waktu mustajab doa ni. Lailatul Qadar, depan Kaabah, malam nisfu Sya'ban. Baca doa-doa macam ni. Dan ni kunci doa. Kalau Allah katakanlah saya contoh pergi depan Kaabah. Saya baca doa tu Allah tak makbulkan yang depan Kaabah tu. Saya doa waktu malam nisfu Sya'ban. Saya doa yang tadilah 3 kunci doa tu kan Allah tak makbulkan. Tiba-tiba Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir ni saya doa waktu tu Allah makbulkan. Yang 3 kunci doa tu. Lu kena konsisten baca yang 3 kunci doa ni sebenarnya. Dah kita tahu je waktu-waktu mustajab doa, baca je doa tu. Kalau Allah makbulkan, masya-Allah. Agak-agak kita nanti kat mahsyar takkanlah Allah tak nak tolong kita. Kita dah doa macam tu kan. Takkanlah Nabi tak nak syafaatkan kita. Masya-Allah. Doa orang yang soleh pula tu Ustaz. Bukan orang-orang biasa. Sejak zaman Nabi Adam lah tu, para nabi, para rasul. Berapa banyak doa para nabi, para rasul tu. Kalau Nabi Nuh pun hidup 950 tahun. Berapa banyak doa dia. Ini betul-betul kunci dan juga rahsia sebenarnya ni. Ya. Dan bayangkan kita ada berapa rasul yang kita wajib ketahui, wajib kita hafal? 25. Rasul ada 313. Kalau saya silap tolong betulkan 313 rasul. Nabi saja ada berapa? 242,000. Cuba cek berapa total bilangan nabi. Tak silap 242,000 macam tu lah. Ke 252,000. Nabi saja. Banyak kan, ramai kan? Ramai lah. So, doa-doa diorang. Kita minta doa diorang cukup lah. Kan? Tak minta doa Nabi Muhammad saja pun cukup lah. Berapa sih? 124,000 Nabi. 313 Rasul, betul? 315 Rasul. 225 sahaja yang patut kita ketahui. Dan yang terbaik dalam kalangan 25 tu ada 5. Yang panggil Rasul Ulul Azmi. And Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Adam Tak termasuk Adam. Adam tak termasuk. So dia 5 tu Ulul Azmi yang paling banyak ujian lah, paling banyak diuji, paling hebat. Kalau kita minta doa 5 ni cukup dah kot. Cukup lah. Confirm syurga dah. Betul. Confirm. Tapi kita minta semua.
Oh, insya-Allah. Ini orang kata lepas ni insya-Allah lah Ustaz kita boleh amalkan lah. lah. Orang kata bila ustaz dah bercakap macam ini, kita boleh lah ambil apa orang kata rahsia ni boleh gunakan betul. untuk the next doa untuk kita. Betul. Yang share doa ni kat saya adalah ulama tabligh Maulana Razif. Dia bagi doa ni kat saya waktu dekat Mekah. Waktu tu dia duduk di Mekah, di Maklah. Dia tahu saya datang first time, dia terus bagi tahu amalkan doa ni, bagi kunci doa. Lepas tu dia kata kongsilah dengan jemaah. Setiap kali saya bawa jemaah pergi umrah, pergi haji ke, saya akan wajibkan diri saya kongsi doa ni. Sebab ada satu amanah lah daripada Maulana Razif ni, sampaikan dekat semua jemaah setiap kali bawa jemaah pergi umrah ataupun haji, sebab saya nak sekali pahala tu. So bayangkan saya sampaikan benda ni, pahala tu masuk kat dia. Saya sampaikan kat korang pula, korang sampaikan lagi, saya pun dapat pahala sekali. MLM. MLM. Tulen punya lah. Kau masuk Legit. MLM ni. Tapi Sampaikanlah benda ni. Sistem MLM tu sebenarnya okey kan. Dah lah. Tapi Jauh menyimpang. cara. Okey Ustaz. Okey. Aku ada cerita pasal Lailatul Qadar ya. Macam mana kita ni sebagai seorang hamba, seorang Muslim, kita nak tahu ataupun yalah Nabi ada bagi tips ataupun dia berlaku di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir. So macam mana cara ataupun sebab dalam waktu saya membesar kan, bila cakap pasal malam Lailatul Qadar, saya fikir pasal benda yang magic. Pokok rukuk, ada cahaya naik ke atas. Hujan renyai-renyai. Hujan lah. Lepas tu ada macam-macam lah tanda-tanda yang berlaku. Magic punya benda lah ni kan. Tapi tak tahulah, wallahualam lah betul ke tak. Mungkin Ustaz boleh share keadaan malam tu macam mana. Okey. Kita nak cek ganjil, of course kita boleh cek ganjil. Tapi ganjil yang mana? Dia ganjil pun tidak juga, sebab dia banyak riwayat tau yang menceritakan malam mana. Saya kongsi sebab saya ada terbaca dekat laman web Mufti Wilayah Dr. Zul. Dia kongsikan Dr. Zul punya penjelasan, dia memang sangat detail lah, sangat terperinci, dan dia ada kongsikan beberapa matan hadis yang mana para ulama tafsirkan. Ada riwayat yang mengatakan malam ke-21. Ada riwayat yang mengatakan malam ke-23. Ada yang mengatakan ke-24 pun ada. Genap. Genap. Okey. Ada yang kata 27. Ada yang kata malam terakhir Ramadan. Kalau malam terakhir Ramadan 30, genap juga. So mana satu? So, kita sebab tu Allah rahsiakan. So kita tak boleh nak tahu. So keadaan yang bagaimana, kadang-kadang mungkin orang-orang soleh lah kot, dia boleh rasa kot kelainan dia, keindahan dia, ketenangan dia waktu malam Lailatul Qadar tu kan. So, kalau kita nak rasa kita yang banyak dosa ni kan, kita yang masjid pun pergi tak pergi kan, tiba-tiba rasa malam ni Lailatul Qadar weh. Malam ni Lailatul Qadar. Instagram malam ni Lailatul Qadar. Aku rasa kan malam ni lah weh. Malam Betul. ni Aku rasa lain lah. Pokok dia macam sujud lah tadi kan. Sudah kan, dia macam-macam. Orang kita netizen ni macam tu lah. Kadang dia ikut firasat sendiri. Lepas tu dia menimbulkan spekulasi orang lain, dan kita takut benda tu dia jadi khurafat lah. Dia jadi macam kita tak bergantung pada Allah, kita bergantung pada benda lain. Kita tunggu pokok mana sujud. Malam mana yang pokok sujud. Kita mengharapkan benda tu. Padahal kita tak mengharapkan yang Allah nak redakan kita, ibadah kita nak konsisten tu, tak ada. Kita mengharapkan benda tu. Itu bahaya juga kadang benda ni. So nasihat saya adalah konsistenlah setiap malam. Kalau boleh daripada first Ramadan. Dari first Ramadan lagi lah sepatutnya kan. Tapi yang 10 ni lebihkan sikit lagi. Gencarkan lagi kuat lah. Kalau selama ni kita buat 8 rakaat kan. Campur witir 11, ni buat 20, 23. Qiyamulail. Cubalah, ni pesan untuk saya juga ni. Tapi itulah Ustaz, nak cuba tu dia umpama macam, kalau kita start bagi alasan, itulah sebenarnya titik penamat. Betul. Dia jangan mula dengan bagi alasan. Kita terus insya-Allah kau bayangkan, aku cuba. Bukan apa Ustaz 10 malam terakhir itulah macam-macam promo raya. Ya, betul lah tu. 10 malam terakhir itulah segala benda nak raya tak cukup. Itulah kau nak mencari sana sini. Yes. 10 malam terakhir itulah
Itu sebab yang saya nak cuba sampaikan. Dia Barang putus Dia lagi. banyak barang- barang gangguan. putus lagi. Ya. Daging putus. Daging Daging putus. putus nak mencari daging nak masaknya. Tayar kereta botak lah nak balik raya. Time tu lah. Kasut raya tak beli lagi. Anak baju raya tak beli lagi Ustaz. So, punyalah kenapa Allah tu dah tahu keadaannya akan jadi macam ini. Nak dapatkan yang 10 malam terakhir tu. Pengorbanan dia besar. Betul Ustaz. Dia kata siapa yang berjaya. Again, dia umpama macam against the culture. Betul. Kan? Betul tak? Kita cuba melanggar hukum alam lah. Kita kan. Betul. So benda tu macam mana ada orang ada masa dah time 10 malam terakhir ni lah kau nak pulun pergi cari baju raya. Ni Time tu lah contoh lah diskar. baju anak yang abang pergi duduk kat masjid sampai ke tengah mak. Contoh kan. So saya memang sangat tabik dan hormati dan tak boleh nak cakap apalah. Orang yang berjaya boleh menghabiskan 10 malam terakhir tu dengan sempurna. dengan sempurna. Dengan kiamulalnya apa semua. Ya, Kita boleh pandon. Kita boleh. Percaya kita boleh. Kita ikhtiar lah usaha. InsyaAllah. Kita kena InsyaAllah. cuba. Kita kena Paksa cuba. lah, Betul, kan? paksa diri. Orang kata tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kita rasa tak boleh setiap hari, kita ambil malam ganjil tu. Tapi malam-malam yang lain tu janganlah buat bodoh langsung tak buat apa-apa kan. Dia kat rumah. Tapi malam lain tu cuba iktikaf. Bagi tahu isteri cakap, Abi rasa nak pergi masjid sahur nanti. Contohlah kan bagi tahu. Macam nanti kalau bangun sahur, bangun nak masak sahur kan, bangun pukul 5 tu kejut. Abi nak pergi masjid. Nak iktikaf kejap kat masjid. Lepas tu sahur kat masjid, solat subuh kat masjid. Nak cuba macam tu. Cuba. Isteri kita pun mesti macam, betul ke ni Abi? Dah nak mati ke? Asal pelik dia nak mati. Asal pelik, asal nak dekat Tuhan ni kan. Itulah bini kita sebab dia lebih kenal kita macam mana kan. Aduh. Okay, Ustaz. Aku ada cerita pasal mati lah bulan Ramadan ni antara bulan yang mulia di mana Tuhan bagi kemaafan semua benda sehingga kan yang saya tahu orang-orang yang dah meninggal dunia pun dalam waktu bulan Ramadan ni direhatkan lah. Maksudnya siksaan kubur tu tak berlaku. Betul. Dan kita ni pun sebenarnya ramai sahabat-sahabat yang dah mendahului kita pergi ke alam sana. Kadang-kadang macam saya rasa macam sedikit kita gembira sebab Ramadan nak raya, tapi yang dalam tu sedih sebab raya dah. Maksudnya bila start je raya, diorang kena balik. Betul. So ada tak macam mampu tak seorang doa ni yang contohnya kalau saya lafazkan untuk sahabat-sahabat saya yang dah pergi, mungkin untuk diringankan, diampunkan dosa dan sebagainya, dimakbulkan oleh Allah. Boleh. Sangat boleh. Sebab kadang-kadang dia alam barzah ni adalah satu alam yang mana kita cerita buat kematian dululah sebab orang kata dalam bulan Ramadan ni dihentikan azab kubur. Betul. Satu. Lagi siapa yang mati dalam bulan Ramadan, insya-Allah matinya husnul khatimah lah. Dia bila sentuh buat husnul khatimah ni ataupun su'ul khatimah, mati yang tak baik, itulah kerja Allah. Okay. Kita tak tahu sebab ada orang yang contoh dia mati dekat disko. Kita dengar kan, kita netizen, mati kat disko apa teruknya, mati su'ul khatimah lah contohlah kan. Sebenarnya dia pergi dekat disko tu dia nak berdakwah, dia nak ceritakan kebaikan. Tiba kena ketuk dengan botol arak pula kan. Meninggal kat situ. So orangnya dia bergaduh kan. Niat dia baik. Niat dia baik. Jadi sebenarnya di mata Allah dia mati yang husnul khatimah. Bukan su'ul khatimah. Tapi di mata manusia begitu. Ada orang yang matinya nampak cantik, mati kat masjid. Masya Allah bagusnya mati. Tapi niat dia datang masjid nak ambil tabung. Contohlah. Dia tak kelakar benda ni tau. Benda ni berlaku. Yang mati tu taklah baik tu sebenarnya. So benda tu mata kita kita rasa macam baik, macam tak baik. Tapi sebenarnya di mata Allah lain. Kadang benda macam ni kita kena doa yang baik-baik lah untuk semua orang. Siapa beli wangian Raudhah ataupun wangian kasturi ni berpeluang menang umrah percuma. Siapa belum dapatkan lagi wangian Raudhah dari Madinah Al-Munawwarah dan juga wangian kasturi dari Madinah Al-Munawwarah, dapatkan sekarang sebab stok tak banyak. Beli sekarang dapat free postage, dapat free gift. Yang paling penting peluang menangi umrah percuma.
So, mati su'ul khatimah, mati husnul khatimah ni dia ada penceritaan dia yang dah diceritakan dalam Quran, hadis-hadis Nabi. Orang yang mati husnul khatimah, dia mati dalam keadaan yang, yalah, kita semua akan merasakan kesakitan kan. Betul. Waktu sakaratul maut, even Nabi pun berpeluh-peluh Nabi waktu sakaratul maut Nabi. Tu Nabi tu, kita apatah lagi. So kita punya roh ni akan ditarik keluar daripada kaki ni sampai ke kepala. Pernah tak tengok orang meninggal dunia depan mata? Saat terakhir nafas dia, pernah? Kalau pernah lah. Saya pernah tengok sekali Ustaz. Arwah Atuk ke Tok Mak isteri punya? mak kepada Pak Su. Oh, mak kepada Pak Su. Okey, hospital. insyaAllah. Tengok dia last sekali. Ya, Nafas terakhir tu saya punya air mata Ustaz. Subhanallah. Faham? Tu first time lah kan. Saya tengok depan mata Ustaz. Kan. Dan itu memang tak boleh kawal. Dan saya rasa itu satu pengalaman yang lain macam lah Ustaz. Kan nampak depan mata. Sebab nampak depan mata kan. Kita pula terfikir macam mana lah aku nanti. Betul. Tapi keadaannya dah diceritakan oleh Nabi dalam Quran. Roh tu akan bergerak daripada kaki. Kalau kita pernah tengok orang meninggal depan mata kita, kadang-kadang mata dia ke atas. Ya. Macam nafas terakhir dia tu, mata dia ke atas. Kenapa mata dia ke atas? Sebab dia nampak, dia tengok roh dia keluar. Memang begitulah. Kalau kadang dalam drama, dalam filem pun, dia menampakkan sebegitu. Macam Betul-betul. Sebab memang kita akan lalui benda ni. Kita akan lalui. Ni bukan motivasi ni jentik hati. Betul. Kita nak buat apa-apa, kita fikir aku akan mati satu hari nanti. Aku akan mati. Biasa kita fikir aku akan raya, aku akan beli kereta baru, aku akan ada anak, kita akan. Itu fikir aku akan mati. Kau larilah macam mana pun, kau akan mati, kau akan lalui. Roh akan keluar dari badan kau, daripada jasad. Dan kalau mati husnul khatimah, malaikat rahmat akan turun. Sambut dengan senyuman, wajah yang cantik. Welcome ke taman-taman syurga. Kita ke alam barzah kan. Lepas tu roh kita ni diambil oleh malaikat, ditempatkan dalam tangan malaikat, dipakaikan pakaian dari syurga, wangian-wangian dari syurga. Lepas tu buku amal kita diangkat pula, langit pertama, langit kedua, ketiga, sampailah langit ketujuh, ditempatkan di inna kitabal abrari lafi illiyin, ditempatkan di illiyin, tempat yang mulia. Lepas tu kita diturunkan balik dengan mulia, ditempatkan di taman-taman syurga. Orang yang mati husnul khatimah. Kalau mati su'ul khatimah, mati yang tak cantik, macam tadi mati kat masjid tapi curi tabung tu kan. Mati su'ul, na'udzubillah. Mati tak cantik ni, sama juga daripada kaki nak keluar ni, roh tak nak keluar. Sebab roh fikir dunia ni syurga dia. Orang yang mati tak cantik ni, dia tak nak keluar. Malaikat sentap, tak nak keluar. Sentap lagi tak nak keluar. Sakit tak? Sakit lah. Kita tak nampak member tu sakit macam mana kan. Tapi dia je yang tahu sakit tu macam mana. Sakit. Tak kena keluar. Sentap. Rentap dengan dahsyatnya. Keluar roh dia dalam keadaan yang terkejut. Tengok malaikat azab. Dan malaikat rahmat, malaikat azab ni turun, ambil nyawa kita ni, bukan dalam keadaan dia seorang. Dia ada kumpulan dia. Kalau malaikat azab ni dengan kumpulan-kumpulan dia, gangster-gangster ni, kita keluar terus kena tibai lah. Yang mati su'ul khatimah ni, keluar terus kena tibai. Bila dah kena tibai, yang tadi tu didatangkan pakaian dari syurga, wangian dari syurga ni tak ada. Nak diangkat pun, nak hantar buku amal dia, langit pertama dah tak lepas lah. Langit pertama dah tak terima dia dah. Tak boleh terima dah. Ini siapa ni? Ini mati su'ul khatimah ni. Dicampakkan dengan hina ke dalam lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka ni, Nabi cerita, yang paling ringan lah, azab paling ringan kat lubang-lubang neraka. Ni baru lubang-lubang neraka ni, bukan neraka lagi. Bukan betul-betul neraka. Bukan, ni tempat persinggahan sementara tunggu kiamat. So dia ada orang yang mati baik ni kat taman-taman syurga. Yang ni kat lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka ni Nabi cerita, ada satu tempat, rumah tertutup, ditempatkan lelaki dan perempuan di dalamnya. Tak berbaju, tak ada pakaian walaupun sehelai benang. Dibakar hidup-hidup sehingga kan mereka ini terapung-apung. Dek kerana api yang sangat marak. Boil. Terapung-apung. Macam kita bakar BBQ. Kan yang terapung-apung tu kan bara api. Pernah ayam tu terapung? Tak pernah kot. Tapi kalau api tu kuat sangat, boleh jadi ayam tu pun. Kan? So ni api ni kuat sangat sampai kita ni jadi macam bara tu lah. Terapung-apung. Punyalah kuat. Dan kita ditempatkan sampai kiamat nanti. La yamutu fiha wa la yahya.
tak mati tak hidup, tak mati tak hidup. Sakitnya, sakit. Sampai Berganti-ganti kulitnya. iya. Itu di lubang-lubang neraka. Kalau mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Sebab tu penting ni 10 malam terakhir ni doa sungguh-sungguh, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Baca doa tu sungguh-sungguh. Fahamkan maksud pendek doa tu. Kita semua hafal. Amalkan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Janganlah kau matikan aku dalam keadaan yang tak baik. Yang dalam keadaan yang kau tak redha. Minta sungguh-sungguh. So, okay, kita dah mati apa semua. Bila kita duduk dekat lubang-lubang neraka di taman-taman syurga, kadang-kadang ada doa orang-orang soleh. Doa ahli keluarga. Kadang kan doa anak-anak soleh kan. Kan ada kita dengar, lepas kita mati, semua benda akan terputus daripada kita kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah kita punya sedekah jariah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kita sampaikan ilmu ni, yang kita share ni semua. Korang semua dapat pahala ni. So pahala ni semua ni akan berterusan insya-Allah. Kita share benda-benda ilmu ni kan, doa-doa ni semua berterusan. Walaupun kita mati, konten ni masih ada kat social media. Pahala ni berterusan. Benda-benda ni dah putus lah. Tadi yang apa ni, sedekah kita berterusan, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. So doa anak-anak soleh, kalau kita ada anak, kena selalu pesan nanti Abi dah mati, nanti doakan Abi. Hari-hari doakan. Kena pesan sebab kita tak tahu kita pergi bila. Kalau Pak An ada anak perempuan, anak lelaki kan. Betul. Sepasang kan. Pernah tak cakap benda tu kat dia? Kalau Abi mati nanti doakan Abi. Belum lagi. Kena. Kena. Dan anak-anak kita, anak kita muda-muda, budak-budak lagi kan. Anak-anak ni tak ada dosa tau. Kalau kita berdoa, kita minta dia aminkan. Ini pun ulama yang selalu pesan kat saya. Pernah tak tengok satu video Habib Ali Zainal Abidin tak silap, dalam satu majlis maulid lah macam tu kan. Ada anak kecil datang. Dia berdoa, dia tengah berdoa. Lepas tu dia bagi mikrofon tu budak tu. Dia suruh budak tu amin. Amin budak tu sebut. Menangis terresak-resak dia. Habib ni. Sebab apa? Dia tahu. Dia tahu. Sebab budak ni tak ada dosa. Bersih, aminkan doa dia. Confirm Allah makbulkan. Confirm Allah makbulkan. So kita ada anak-anak kecil ni tu hadiah tau. Dari Allah. Hadiah dari Allah yang sangat besar untuk kita. Kita doa, saya selalu kalau dengan anak saya umur 2 tahun kan. Kalau saya baca doa, cakap amin. Amin. Bila dia cakap amin tu, saya happy gila. Saya macam, oh Masya Allah, seronoknya. Sebab saya yakin mesti doa yang dia aminkan tu mesti Allah makbul. Kita minta kita sihat, kita minta kita murah rezeki, mudah urusan. Saya suruh dia aminkan. Walaupun dia tengah main, dia tak fokus pun. Tapi dia sebut amin. Bila dia sebut amin, dia aminkan doa kita. Oh Masya Allah. So, minta dia aminkan. Bila kita didik macam tu daripada kecil, bila kita tak ada nanti, dia akan biasa nak mendoakan kita. So doa anak-anak yang soleh ni, InsyaAllah itulah penyelamat kita. Sama juga dengan doa sahabat-sahabat yang soleh. Kan pernah dengar kan, orang-orang yang baik ni, orang-orang soleh ni, dia boleh bagi syafaat dekat kawan-kawan dia yang ada di neraka. Nanti bila dia kat syurga, dia minta, ya Allah, aku dah masuk syurga ni, tak jumpa kawan aku. Dulu sama-sama pergi masjid kan. Sama-sama tidur kat masjid Qiyamul dulu kan. Kenapa dia tak ada kat syurga ni? Allah, aku nak ziarah dia lah, nak cari dia. Allah bagi. Okay, pergi kita tengok kat neraka. Kita pergi kat neraka, kita nampak member kata, aku panas ni. Kau kenapa kat situ kan? Sembang. Contohlah, kita tak tahu, na'udzubillah. Hopefully kita syurga sama-sama. Nak bagi terhibur sikit lah kan. Maintain mood ni Ustaz. Kalau kita nampak kawan kita dalam neraka, kita minta, ya Allah, boleh tak aku nak tarik dia masuk dalam syurga? Kita bersahabat baik waktu kat dunia kan. Mesti Allah bagi. Allah akan silakan. Kita tarik kawan kita masuk dalam syurga. So, apatah lagi doa orang-orang yang soleh, doa untuk kawan-kawan. Dan orang yang soleh, doakan sahabat-sahabat kita yang banyak tolong kita mungkin. Dan yang kita orang kata mungkin tak tempat nak balas kebaikan dia. Kan banyak. Kalau saya sendirilah, family members, arwah atuk nenek saya. Saya teringat arwah atuk saya. Dia sebelum dia meninggal dunia, dia nyanyuk. Kau berumah saya. Dia nyanyuk.
Dia tak ingat apa-apa. So saya jaga dia lah. Kita cucu-cucu kan. Ayah bawa balik dia, duduk kat rumah. So waktu tu duduk kat rumah, kita tolong basuh berak dia, basuh kencing dia. Saya ingat sekali waktu tu tengah makan. Dia dah nyanyuk, dah macam budak-budak kan. Tak ingat apa. Saya nak suapkan makanan dekat dia. So, ada satu ayat yang sampai sekarang saya tak boleh lupa. Dia cakap apa tau? Kita ni kawan ke? Dia tanya. Tengok atuk kita. Yalah. Atuk kita dulu kita kecil-kecil. Dia rotan kita tak solat apa semua. Waktu suat tu saya menangis. Dia waktu suat dah. Kita ni kawan ke? Dia tanya. Oh Masya Allah. Saya tak boleh lupa. Semoga atuk dekat taman-taman syurga atuk. Amin. Semoga orang-orang yang kita sayang kan, yang dah meninggal dunia, dapat tarik kita masuk syurga sama-sama dengan dia. Amin. Jadi bila kita dah terkenang orang-orang yang kita meninggal, orang kita sayang dah meninggal ni, doakanlah, doakan. Balik kepada soalan Pak An tadi, doakan insya-Allah, kita minta lah, hopefully adalah baik-baik doa kita tu yang Allah terima, Allah hadiahkan untuk orang-orang yang kita sayang dah meninggal tu, insya-Allah. Amin. Amin. Sebab saya tanya soalan tu sebab salah seorang sahabat saya memang meninggal dalam bulan Ramadan. Insya-Allah. Sahabat baik kita orang juga. Azizi Wacheng. Orang Wacheng. Oh, insya-Allah. Kawan kita orang lah, sahabat kita membesar sama-sama. Dan dia punya birthday pun memang sama dengan saya. Masya-Allah. Satu kelas yang sama, form 4, form 5. Tapi dia pergi dulu. Memang selalu teringatkan dengan dia sebab kita pun pernah ziarah dia punya kubur. Dah lama tak pergi. So Ustaz dah bagi jawapan macam ni. Sangat agak baiklah. Tenang jugalah supaya insya-Allah. Memang daripada kecil kita membesar sama, rapat, dan dia pun sebab meninggal tu itu kita tak cerita lah. Tapi dia seorang yang baik. Dia seorang yang baik betul. Insya-Allah. Dan kita cakap lah tadi, pengakhiran tu kita tak tahu, kerja Allah. Nak tentukan husnul khatimah ke su'ul khatimah. Bukan tugas kita. Tugas kita mendoakan yang baik-baik. Sebab kita pun mengharapkan benda macam tu. Kita pun tak tahu kan pengakhiran kita nanti macam mana. Betul. Di mata orang, kita harapkan lah, di mata orang semua orang cantik jugalah. Kan? Yang paling penting di mata Allah lah, itu yang paling penting. Kita doa sungguh-sungguh. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah. Aku rasa episod ni memang kena dengan lampu. Masya-Allah. Dan terima kasih banyak sangat Ustaz Sama-sama atas perkongsian. Dan aku rasa apa ni? Yelah, bila kita dah sampai ke bahagian ke apa ni kan kita? Bahagian ke 7. Kita ada lagi 3 lagi bahagian. Yalah, kita punya perkenalan kita dengan Ustaz Rahim ni pun sangat pendek sebenarnya. Masya-Allah. Dan kami pun tak tahulah atas sebab apa Ustaz pilih kita orang. Allah ni pilih kami ni sebenarnya. Dan sebenarnya memang tak pernah terfikir pun dalam bulan Ramadan ni kita nak buat podcast yang sebegini. Kan, tapi itulah Allah Maha baik. Saya pun tak terfikir. Korang datang tu saya tak terfikir pun korang nak invite benda macam ni kan. Ingatkan nak buat yang satu recording saja, yang macam biasa saya dijemput lah sebelum ni. Ni pun atas idea kawan-kawan jugalah. Zafan. Adalah hikmah dia. Ali kan. So itulah bila terfikir atas dasar apa yang Allah terima, Allah pilih kami ni untuk berkolaborasi dengan Ustaz Rahim ni. Dengan Ustaz Rahim dengan atas share. Kalau contohlah tak ada Ustaz Rahim nak suruh kami bercerita dalam podcast ni, apa yang nak cerita kan? Banyak pengalaman hidup tu hebat yang ada Ustaz Rahim ni, yang kami ada ni Ustaz. Memang jauh beza jauh sangat. Sama-sama kan, kita. Banyak sebenarnya. Setiap kali kita habis berpodcast, bila sampai kat rumah Ustaz, banyak bila baring tu kan, banyaklah perkara-perkara yang fikir balik kan. Samalah saya. Kadang balik kan kita fikir macam yelah apa yang kita sampaikan tu kan. Sebab bahaya tau, contoh macam kami ni lah yang menyampaikan dakwah ni. Sebab saya selalu ini motivasi untuk diri saya, bukan motivasi dia sebagai self reminder. Nanti kat neraka nanti akan ada sekelompok manusia yang jenisnya siksaan ni macam ni tau. Dia akan keluarkan isi perut dia. Campakkan ke lantai. Dalam keadaan hidup, sakit, dia akan pusing-pusing.
dekat isi perut dia tu. Tali pusat apa? Dia usus dia apa Usus semua tu. tak. Dia akan pusing-pusing dan ahli-ahli neraka lain akan tengok dia. Dia macam, kita kenal lah dengan dia ni. Waktu kat dunia dia ni orang yang selalu sampaikan kebaikan. Selalu berdakwah kan, kat TikTok apa semua. Tapi kenapa dia masuk neraka? Kenapa dia buat macam tu kan? Seksaan dia kan. Dia pun tanya, wahai si Fulan, kenapa kau? Hopefully bukan saya lah, na'udzubillah. Astaghfirullah. Hopefully bukan saya. Dia tanya, wahai si Fulan, kenapa kamu buat begini? Bukankah kamu di dunia kamu orang yang sangat baik, sangat alim? Betul aku orang yang sangat alim. Aku menyampaikan kebaikan. Tapi aku tak amalkan. Hanya menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Aku tak buat apa yang aku sampaikan. Oh, bahaya. Bila saya cakap ni, saya akan tapis supaya biarlah saya cakap benda yang saya buat je. Benda yang saya tak buat tu, yang saya buat dulu baru saya sampaikan. Tu bahaya. Bahaya. Sebab tu kita yang dah tahu ni, tugas kita kena sentiasa menyampaikan. Kena sentiasa menyampaikan. Sifat Nabi kan, tabligh tu. Yalah. Tabligh, fatanah, amanah. Tabligh. Kan? Kena sentiasa menyampaikan. So kita dah tahu, paling tidak pun ahli keluarga kita. Keep on, sampaikan. Share. Dalam keadaan santai, nak tidur, share. Kena bagi tahu, wajib bagi tahu. Na'udzubillah, kita takut kita jadi golongan yang begitu kan. Na'udzubillah. Okay. Last mungkin dah berapa minit ni? Dah sejam lah. Tak perasan. Ini paling tak rasa sebenarnya episod ni. Ada lagi? Satu je, satu soalan pendek tentang keadilan Allah SWT. Sebab saya pernah dengar sendiri tentang orang yang membuat kebaikan. Orang yang buat kebaikan jarang berbuat kejahatan. Akhirnya ditempatkan di neraka. Sedangkan ada orang yang mana jalan hidupnya penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan. Akhir sekali bila dia buat satu kebaikan, dia ditempatkan di syurga. Persoalan saya, di manakah keadilan Allah SWT dekat situ? Keadilan Allah adalah Allah sentiasa memberi ruang dan peluang kepada kita. Jalan hidup kita, pilihan kita, bukan qada dan qadar. Kita kena faham benda tu. Allah tentukan kita mati bila. Jadi Allah tak tentukan kita mati macam mana. So Allah tentukan kita mati bila tu, kita yang pilih kita nak mati macam mana. Sebab kan ada orang question, kalau Allah dah tentukan kita mati macam mana, baik saya bunuh diri je. Kalau Allah yang tentukan saya mati bunuh diri, mati je lah. Tapi kenapa mati bunuh diri confirm neraka? Tak adilnya Allah. Dah, sebab Allah tak tentukan pun kau mati bunuh diri. Allah tentukan kau mati bila. Tapi jalan hidup kau sampai kau mati bunuh diri tu, kau yang pilih. So kita pilih jalan kehidupan kita. Kalau kita pilih mula buat baik, di hujung kita buat jahat. Kita yang pilih nak buat jahat, buat maksiat. Dan ditakdirkan waktu itu memang kita punya ajal kat situ. Timing dia kat situ. Itu sebab kita lah. Sebab kita lah. Kita yang pilih. Ya, sebab tu kita kena sentiasa remind diri kita yang aku ni mati tiba-tiba. So kena sentiasa beringat. Nak buat apa-apa beringatlah, ingat Tuhan. Nak buat maksiat, ingat Tuhan. Takut kadang yelah bila kita buat baik kan, kadang disebabkan benda yang kecil kita buat, time tu lah kita punya ajal. Na'udzubillah. Betul. Sebab tu kadang buat baik tu berpada-pada kadang. Jangan riak sangat, jangan tunjuk sangat baiknya. Sebab kadang asbab daripada tu lah sebenarnya kita punya tu su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sebab kadang-kadang kita nampak baik sebenarnya. Ni hati ni. Yalah. Allah measure daripada sini. Ya Allah tak tengok apa yang orang manusia lain nampak, makhluk lain nampak. Pakai ni semua. Allah tak tengok dia ni. Allah tengok hati kita. Kadang orang nampak dia macam hina je sebenarnya, tapi kita tak tahu sebenarnya dia dalam hati dia bersih. Dia dengan Allah tu. Kita tak tahu. So bukan tugas kita nak judge orang. Tugas kita hanyalah sentiasa untuk diri kita berwaspada. Tu kata nafsi-nafsi tu kita ni. Sebab tu nanti waktu kat mahsyar, ada ayat Quran kata bila kita dibangkitkan, kita berselisih walaupun dengan mak ayah kita sekalipun, kita tak bertegur pun dengan mak ayah kita. Sebab kita fikir diri kita sendiri. Aku macam mana? Aku ni banyaknya dosa aku. Sebab kita yang buat pilihan dosa tu. Bukan Allah. So, soalan yang apa? Kata mana keadilan Allah? Bukan. Allah hanya bagi kita ruang, peluang atas pilihan kita waktu di zaman di alam roh tu, untuk kita masuk di alam dunia. Allah bagi kita ruang, Allah bagi kita Rasul, Allah bagi kita pegangan, panduan. Kita yang pilih tak nak ikut. Kita yang pilih. Kita yang pilih. So cerita dia jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Kita. Betul.
kita. Lah doakanlah boleh kita ditetapkan ihdinas siratal mustaqim dan pengakhirannya husnul khatimah. Amin insya-Allah. Selesai. Ustaz, bagi satu doa Ustaz penutup. Doa Doa yang baik-baik lah kan untuk kita dalam tim ni. Satu InsyaAllah. doa yang baik-baik lah Ustaz. Penutup untuk episod kita ni. Sempena nak masuk Lailatul Qadar ni, Sempena malam terakhir ni kan. Kita boleh InsyaAllah. amin. Semua yang tengah Ni, yang tengah boleh luar lah. boleh aminkan sekali. Boleh amin. sekali. Boleh. Jom InsyaAllah. jom. Nanti ni boleh boleh reverbkan sikit doa ni. Mana dah tahu asbab doa Ustaz ni kan. InsyaAllah. Terus mengekalkan apa yang kita tengah buat ni. Kita tak tahulah kan. Kan. InsyaAllah. Tak boleh nak. Itu cerita tu. Boleh. InsyaAllah. Saya rasa tak layak sebenarnya, tapi masya-Allah. Saya harap-harap ni pahala untuk kita bersama semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbukum wa'adni astajib lakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada malam yang penuh keberkatan ini, Ya Allah, yang mana pada esok hari, Ya Allah, sudah tibanya 10 malam terakhir Ramadan yang mulia ini, Ya Allah. Kami mendatangkan kehambaan kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa ahli keluarga kami seluruhnya, Ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dosa seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berkat keberadaan kami dalam bulan mulia Ramadan ini, Ya Allah. Engkau makbulkanlah semua doa kami, Ya Allah, yang kami minta di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja, Ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah taubat kami, Ya Allah, yang kami minta di mana-mana sahaja, Ya Allah, pada bila-bila masa sahaja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Gham. Engkau palitkanlah, Ya Allah, doa orang-orang yang saleh sejak zaman Nabi Adam, Ya Allah, sehinggalah hari kiamat nanti, Ya Allah. Doa para nabi, para rasul, para tabi'in, para salih-salihin, para alim ulama, Ya Allah, yang berdoa, yang jatuh doanya pada malam Lailatul Qadar. Jatuhkanlah, Ya Allah, palitkanlah doa mereka, Ya Allah, kepada kami, Ya Allah, kepada isteri kami, Ya Allah, kepada anak-anak kami, Ya Allah, kedua ibu bapa kami, Ya Allah, seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Berkatilah kami, Ya Allah, dalam bulan Ramadan ini, Ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan kami, Ya Allah. Terimalah segala amal sedekah kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami terima ini, Ya Allah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, mungkin ada dalam kalangan kami, Ya Allah, pada malam ini yang sedang sakit. Engkau sembuhkanlah, Ya Allah. Ya Allah, mungkin ada dalam kalangan kami, Ya Allah, pada malam ini yang dalam kesempitan. Engkau lapangkanlah, murahkanlah rezekinya, Ya Allah. Ya Allah, mungkin ada dalam kalangan kami, Ya Allah, yang pada malam ini yang sedang bersengketa ataupun terasa hati. Engkau damaikanlah mereka, Ya Allah. Supaya kami, Ya Allah, dapat bersama-sama masuk ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, mati dalam keadaan husnul khatimah untuk bersama dengan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Terimalah, Ya Allah, taubat kami, makbulkanlah segala doa kami, Ya Allah. Kekalkanlah silaturahim di antara kami, Ya Allah. Sehinggalah ke syurga-Mu, Ya Allah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده وتفرقنا معصوما ولا تجعل اللهما فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah semoga Allah makbulkan doa Amin. kita ya Allah. Amin. So, aku dah tak boleh nak bercakap ni, Ban. So guys, Sponsor, Ban. kita akan mengakhiri episod yang paling istimewa. InsyaAllah. Dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Rahim di atas doanya. Yes. Semoga Sama-sama doa kasih. dimabulkan. Doakan saya, Pak Andon, InsyaAllah amin. Ali, Kita doakan Zikri sama-sama yang dia kita semua. tarik saya masuk syurga nanti. InsyaAllah. Amin. Janji tu je. Alright. So kita akan InsyaAllah. tutup dulu episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak produk di haraman di atas tajaan utamanya terhadap The Dawncast. Yes. Alright. So Betul. korang jangan lupa dapatkan haruman kasturi dan juga raudah. Mana tahu korang jadi salah satu tetamu Allah untuk pergi bersama tim di Haramain secara percuma. Amin. InsyaAllah. Okay. So kita jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.